Pernah tak kita rasa macam hidup ni penuh dengan cabaran yang tak henti-henti dan kita teringin nak ada satu kekuatan mental yang tak boleh digugat? Hari ini kita nak kupas satu falsafah kuno yang ada jawapannya, iaitu Stoicism. Boleh dikatakan ini macam satu manual untuk jadi tak terkalahkan. Okey, jom kita kembali ke zaman dulu. 300 tahun sebelum Masihi, ada seorang lelaki ni nama dia Zeno. Zeno ni bukan calang-calang orang tau. Dia seorang saudagar yang kaya raya, sangat berjaya. Kiranya apa saja yang orang nak masa tu, dia dah ada. Senang cerita, hidup dia sempurna. Tapi dalam sekelip mata je, semua tu berubah. Kapal dagang dia karam di tengah laut dan dengan kapal tu hilanglah semua harta benda dia. Bayangkan, dari seorang jutawan tiba-tiba jadi sehelai sepinggang, habis semua licin. Cuba kita fikir sekejap. Kalau kita yang kena macam tu, apa kita rasa? Semua usaha titik peluh kita lesap macam tu je. Mesti kita marah kan? Rasa kecewa, sedih, mungkin rasa dunia ni tak adil langsung. Inilah saat penentuan bagi Zeno. Kebanyakan orang mungkin dah hancur semangat kan? Tapi Zeno, dia lain. Reaksi dia terhadap bencana ni memang luar biasa. Daripada tragedi yang menimpa, dia bukan jumpa kehancuran. Sebaliknya, dia jumpa satu cara pemikiran baru. Dan dari situlah lahirnya satu falsafah yang kita kenali sebagai Stoicism. Okey, jadi untuk perkongsian kita kali ni, kita akan tengok macam mana tragedi kapal karam tu boleh mulakan satu falsafah. Lepas tu, kita akan selami prinsip utamanya, kenapa ia relevan untuk semua orang dan paling penting, macam mana kita nak amalkan dalam hidup kita. Kita juga akan sentuh sikit pasal 4 nilai teras Stoicism dan akhirnya, kita tengok macam mana legasinya masih hidup sampai sekarang. Baiklah, kita mulakan dengan bahagian pertama. Kisah dramatik macam mana satu malapetaka di laut boleh cetuskan satu cara pemikiran yang begitu hebat. Jadi, apa sebenarnya Stoicism ni? Mudah je. Lepas Zeno hilang semua hartanya, dia sedar satu benda. Dalam hidup ni, banyak benda berlaku di luar kawalan kita. Cuaca, ekonomi, apa orang lain buat, kita tak boleh nak kawal semua tu. Tapi, ada satu benda yang kita boleh kawal 100%, iaitu reaksi kita. Macam mana kita pilih untuk berfikir dan bertindak balas. Kat situlah letaknya kuasa kita yang sebenar. Dan ini membawa kita terus kepada idea paling penting dalam Stoicisme, dikotomi kawalan. Ini boleh kata adalah jantung kepada seluruh falsafah ni. Bila kita betul-betul faham konsep ni, percayalah ia boleh ubah cara kita pandang hidup. Tapi sebelum tu, kita kena betulkan satu salah faham yang besar. Ramai orang ingat jadi stoik ni maknanya kena jadi macam robot, tak ada perasaan, kena pendam marah, pendam sedih. Hey, salah tu. Sebenarnya Stoicism ajar kita untuk akui emosi tu. Rasa je marah, rasa je sedih. Tapi lepas tu, kita guna logik untuk fikir, okey, apa tindakan terbaik yang aku boleh buat sekarang? Bukannya biar emosi tu kawal kita. Seorang ahli falsafah stoik yang hebat, Epictetus, dia jelaskan benda ni dengan sangat baik. Dia kata, tugas paling penting dalam hidup kita ni senang je. Bezakan antara apa yang kita boleh kawal dengan apa yang kita tak boleh kawal. So, sentiasalah tanya diri sendiri, benda ni aku boleh kawal tak? Kalau tak boleh, jangan buang masa dan tenaga risau pasal tu. Fokus 100% pada apa yang kita boleh buat. Yang menariknya, falsafah ni bukan untuk golongan tertentu je. Jom kita tengok kenapa ia diterima oleh semua orang, tak kira siapa pun mereka. Cuba tengok siapa pengamalnya. Kita ada Epictetus yang asalnya seorang hamba. Kemudian kita ada Seneca, negarawan yang kaya raya. Dan yang paling hebat, Marcus Aurelius, seorang maharaja Rom, orang yang paling berkuasa di dunia pada masa tu. Nampak tak? Dari hamba abdi sampailah ke maharaja, falsafah yang sama, tetap berguna dan relevan. Dan bukan tu je, Stoicism ni sebenarnya sangat moden untuk zaman tu. Masa tu, falsafah ni kebanyakannya untuk lelaki je. Tapi orang-orang Stoik ni fikir lain. Seorang guru bernama Musonius Rufus pernah tanya, kenapa lelaki je boleh belajar cara hidup dengan baik, tapi perempuan tak boleh? Bagi mereka, kebijaksanaan tu untuk semua, tak kira lelaki atau perempuan. Okey, cukuplah dengan teori. Falsafah ni kena diamalkan. Jadi, macam mana kita nak guna idea-idea ni dalam hidup kita sekarang untuk jadi lebih tabah? Orang Stoik ada beberapa senaman mental yang kita boleh cuba. Pertama, sengaja buat diri kita rasa tak selesa sikit. Contohnya, cuba mandi air sejuk. Bukan nak dera diri, tapi nak buktikan pada diri sendiri, aku boleh tahan rupanya. Kedua, bayangkan senario paling teruk. Ini bukan untuk jadi negatif, tapi untuk kita bersedia dari segi mental. Jadi kalau betul-betul jadi, kita tak adalah terkejut sangat.
Dan yang ketiga, sentiasalah latih diri untuk bezakan apa yang aku boleh kawal dan apa yang aku tak boleh kawal. Latihan macam ni relevan gila zaman sekarang sebab kita hidup dalam dunia yang asyik cakap kebahagiaan tu datang dari luar, dari barang baru, dari like kat media sosial. Stoicism ni macam penawar. Ia ajar kita yang kebahagiaan sejati itu datang dari dalam, dari fikiran dan tindakan kita sendiri. Itulah satu-satunya jenis kebahagiaan yang tak siapa boleh rampas dari kita. Dan Stoicism ni bukan setakat pasal jadi tabah je. Ia juga pasal macam mana nak jadi orang yang baik berpandukan 4 sifat mulia ni. 4 sifat ni macam kompas moral kita. Pertama, kebijaksanaan, tahu apa yang kita boleh kawal dan apa yang tak. Kedua, keberanian, berani hadap masalah, bukan lari. Ketiga, kesederhanaan, kawal nafsu, hidup secara bersederhana. Dan akhir sekali, keadilan, sentiasa buat baik pada orang lain sebab kita semua ni saling memerlukan. Okey, bahagian terakhir. Jom kita tengok macam mana idea yang bermula dari sebuah kapal karam beribu-ribu tahun dulu kesannya masih kuat sampai ke hari ini. 27 tahun. Itu lamanya Nelson Mandela dalam penjara. Dan tahu tak, dalam sel tu, salah satu sumber kekuatan dia adalah tulisan seorang maharaja Stoik, Marcus Aurelius. Jadi bila dia bebas dan jadi presiden, semua orang jangka dia akan balas dendam. Tapi tak, dia pilih untuk berdamai sebab dia faham masa lalu tak boleh diubah. Yang boleh dikawal cuma masa depan. Dan legasi Stoicism ni bukan setakat tu je. Percaya tak, prinsip-prinsip Stoicism ni jadi asas kepada beberapa jenis terapi moden yang paling berkesan hari ni. Terapi macam REBT yang ajar kita cabar fikiran negatif, akalnya dari sinilah. Sama juga dengan logoterapi yang berpegang pada idea, kita boleh cari makna hidup walaupun dalam keadaan paling susah. Jadi kesimpulannya macam inilah. Hidup ni memang akan sentiasa uji kita. Masalah akan datang, benda tak dijangka akan jadi, semua tu di luar kawalan kita. Tapi, cara kita bertindak balas, cara kita respon, itu 100% dalam tangan kita. Itulah kebebasan kita, itulah kekuatan kita. Jadi, soalan terakhir untuk kita renungkan. Bila hidup menguji kita nanti, apa respons yang akan kita pilih?